Martin Steele adalah satu bakat muda yang luar biasa dan dia menyertai Tottenham hampir setahun yang lalu pada Januari 2025 dan impian beliau adalah sangat jelas, ingin bermain di Piala Dunia bersama pasukan kebangsaan Perancis, impian untuk setiap pemain. Dan untuk mencapai perkara tersebut, Tias tahu dia perlukan minit permainan yang konsisten, mau rasa dirinya amat penting dalam skuad dan berkembang sebagai seorang pemain muda yang bertaraf elit. Mesej dari pihak Martin Steele kepada Tottenham adalah sangat-sangat jelas. Jika dia tidak diberikan peluang bermain secara tetap, dia bersedia untuk keluar secara pinjaman supaya mendapat pengalaman lebih banyak dan mengekalkan momentum di dalam karier bola sepak beliau. Tetapi buat masa ini, Tottenham masih mahu mengekalkan beliau dan menjadikan Steele sebahagian penting daripada skuad separuh kedua musim ini. Dan mereka nampak serius untuk memberikan peluang kepadanya. Namun dari sudut pemain pula, situasi ini akan dipantau dengan sangat-sangat teliti. Jika minit permainan tidak mencukupi jendela bulan Januari ini, mungkin menjadi masa untuk Martin Steele mencari kelab dan mintai secara pinjaman untuk kekal berkembang dan bersedia untuk menghadapi kejohanan Piala Dunia. Minat untuk Steele bukan saja minat datang daripada England, terdapat juga beberapa kelab di Jerman, Perancis sedang mengawasi situasi ini dengan sangat rapat. Salah satu yang disebut-sebut ialah Paris FC. Bukan PSG tetapi Paris FC. Sebuah kelab bercita-cita tinggi yang ingin membawa Steele secara pinjaman. Tottenham buat masa ini masih belum memberi sebarang lampu hijau, jadi semua pihak perlu bersabar. Apa yang sangat jelas sekarang ialah masa depan Martin Steele kini menjadi cerita yang sangat menarik untuk kita ikuti. Sama ada dia akan kekal di Tottenham atau mencari peluang pinjaman untuk terus berkembang. Keputusan ini akan memberi kesan besar bukan saja kepada Tottenham Hotspur tetapi juga kepada impiannya untuk beraksi di Piala Dunia.